Dah apa beza tauhid khas dengan tauhid am? Tauhid am membina akidah. Adapun tauhid khas dia membina musyahadatul qalbi, ya syu'urul qalbi. Faham tak? Iaitulah membina keperasanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hidup di atas dunia yang sementara ni, jangan berani buat tak perasan dengan Tuhan. Ya? Kalau mursyid saya pesan, kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan. Satu. Kemudian dia kata, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Perasan lain kan ya? Sebab tu Rasulullah letakkan taraf iman paling tinggi, afdalul iman an ta'lamallaha haitsuma kunta. Iman yang paling afdal ialah an ta'lamallaha, kamu sedar, kamu ketahui, kamu perasan akan Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Ya. Di darat, di laut, di pejabat, di mana qalbi kita itu sentiasa, ya, sentiasa ada alaqah, kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sunnah yang paling besar yang ada pada rasul-rasul, nabi-nabi, para sahabat, tabi'in dan para arifin billah. Iaitulah abdanuhum ma'al khalaiq wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka dengan makhluk, ruhani mereka dengan Tuhan. Ya. Ini pakaian mereka tu. Pakaian ruhani itu paling penting, dan